Jangan post aku. Tak. Tak, lepas habis kita post. So ini kereta lah yang akan berlawan tu step. Kita jumpa di sana nanti. Just get out. Cuba buat apa yang tu start tu? Hati tiga. Tiga. Standby kita berlawan kat sana. Dia menang kalah bukan cerita, tapi suasana tu ramai gelak tawa. Dia ada segmen bahan-bahan. Kalah memang kena hina. Kalau Atuf ready untuk kalah, Atuf ready untuk kena hina, okey. Step competition, R33 Choi lawan dengan R34 Atuf. So apa rasa siapa menang? Kita bantai. Kita bikin kasih lawan coy punya. Kita kasih lawan, kita make sure Atuf kena bahan, kena hina dengan Uncle Syah dekat sana nanti. Malaysia Motivator Festival dekat Stadium Batu Kawal. Dia paling teruk mesti Uncle Syah bubuh dia. Tak, kita flashback balik. Uncle Syah buat story kita. Oi, cantik kereta kan. Kita flashback balik. Itu kata ni kawan. Stok lepas tu Mori seat dapat dia karo. Okey lah. Biasa je. Tak adalah over sangat. Dalam dia memang standard stok lagi. Oh, betul-betul stok lah. Memang saja nak layan stok dia simpan dia. Tapi gear satu dia ready tak? Ha? Seladi tak gear satu dia? Tak sangat. Tak sangat. Okey je lah. Biasa je. Oh ni tak nak tune apa ni? Memang tak ada. Tak ada, standard betul-betul stok. Memang wiring kat luar lagi. Faham. Ni kena tune sikit je, sliding lah. Ya doh. Tapi risau doh, takut lah. Best, betul. Gian. Aduh. Ya. Kena racun. Beli lain. Oh, dalam gambar nampak biasa je, depan-depan. Seksi je. Itulah bagi ada je, macam BM pun lama agak. Ni kalau body asset dia tu, buruk dia. Oh, seksi dalam ni. Bagi cantik je macam tu. Auto lah. Manual. Oh, manual lah. Ni engine apa? Engine dia tu biasa je. Biasa je. Ingat 1J ke 2J tak? Kan. Belum lagi. Nak buat yang Belum lagi. tak sesuai lah. Tak sesuai pun. Itulah tak tahu lah. Sebenarnya sejak support je, tak tahulah. Tak pernah sponsor pun lah. Sebenarnya. Faham. Ni baru first time lah. Tu lah kita hari tu saya duduk, masa tu cakap tu saya fikir tak. Dia hantar duit. Ni nak aku buat apa sih kalau macam balik kan? Dia bagi something, okay, business kan. So macam Atuf, daripada set Atuf, apa yang Atuf nak daripada set kita orang? Kalau tak, rasanya macam hari tu nampak Coy dia post konten tu. Siapa yang 10,000 tu kan. Lepas tu Coy akan create konten ke apa. Contoh dia macam ni lah, kalau macam based on nilai yang Atuf bagi tahu tu. Kalau macam kita tengok sekarang ni, kita faham lah. Kita social media sekarang ni kita pun faham sebab trade ni diorang agak sensitif. Betul so, lah. kalau macam Atuf tak nak ke trade, kita boleh buat segmen show off. Segmen show off ni kita revealkan all kereta Atuf. Masa tu Atuf boleh cerita. Tapi malu gak sebab sponsor weh, orang lain tu 25, 10 ya biasa je. Dah itu betul yang saya cakap kat Atuf. Sepatutnya Atuf tak payah malu dengan diorang. Diorang yang malu dengan Atuf. Diorang nak bisnes. Atuf yang bagi, aku tak tahu buat apa. Atuf yang bagi duit. Kita orang macam, apa benda ni? Lu buat apa ni? Siapa lagi high ya? Siapa lagi high betul tak? Kita apa hang kat itu. Kita cakap kat dia. Bang, orang tu ni nak bagi kita buat apa ni? Tanya apa ni? Dia buat apa ni? Kalau trade tapi kau orang boleh beli kereta boleh je kan. So kalau cerita based on value, tu tak kecil lah. Atuhnya ni dah besar. Kita orang sekali kalau value sponsor tu lagi banyak, kita orang lelaki draw tu sebenarnya 20 kereta, 10 motor sebenarnya. Tu minimum. Kalau hasil sponsor lagi main, dia boleh jadi 30 kereta. 30 kereta, 20 motor. Dia boleh jadi macam tu. Silap-silap Grand Prix ada 2. Mark 4, Supra dengan 34. Gila babi kan. Tapi Supra 2027. 2027 tengok 2027.
Supra 34 yang event nak main nanti pun saya buat livery tu, livery power worker. Baru viral. Itu memang Tengok tu duk collect rental tak ish. wah. Tengah cari Evo 9 sebenarnya. Evo 9 dulu. Kau nak ambil ori tu bayar. Evo 9 tu MR tu lah. Macam MR okey. Dekat ni mana sebiji? Ada tengok siapa tu? Dekat ni ada sebiji warna putih. Dia MR ke? Dia champ baru ni kat Thailand. Dia tahu tapi bawa kereta tu, dia check. Bukan kan? Ha? Dia bukan MR kan? Tu Evo A. MR tak silap. Ya. Evo A warna tak ingat lah. Tapi yang tu memang ori City 9A lah. Dia champ baru ni kereta tu dekat Thailand. Itulah mula tengok dia post macam for sale tapi tak ada pula, lepas tu macam tak jual ke kan. Itu yang macam tengok sekejap ada tak iklan dia nak jual kan. Tak ada pula. Lah ni kat tangan dia ada Evo 8 MR warna merah. Oh ada orang promote tapi ada macam orang Evo merah. 9. Evo banyak, Evo senang cari. Tapi ni apa, RS Evo susah. Kalau macam ada kan, nak jual beli susah. Ramai orang tak berani nak belah pasal dia tuti Yelah betul lah. Susah bagi kau dah. Buat masa ni baru buat sikit je, baru 10,000 je habis. Tak ada. Buat apa sebenarnya? Buat apa, macam touch up balik je, beli daripada orang itu. Lepas tu touch up balik dia punya carburetor, accelerator, lepas tu bikin sikit Dia kecil. kalau nak keluar memang kena bawa tuti Memang kena buat tuti lah. Tu stroke lah. tu leceh sikit kan. Itu leceh sikit. Betul. Kalau leleng ni kita bantai minyak hitam lah senang. Tu sembang dengan dia lepas pun lepas kata tak join community. Mana? Baru dia masuk grup Gotov Fucker kan? Ada Gotov Fucker kan? Pernah ikut dia blog? Belum. Tak. Babi depa gila babi tu. Lepas tu saya ikut dia bawah tu. Saya dalam grup tu juga. Dia orang bawa saya pergi Gotov Fucker set malam night run dengan Kesyah apa malam tu. Okey. Oh yang genting kan? Genting. Genting. Babi hujan boleh bawa jauh gila. Gila babi. Tiga-tiga tak pernah. Tiga-tiga ada tak yang Warna biru. warna merah dia offer 400. Tapi engine GTR tu. GTR 400 Oh, tapi GTR dia lah. tapi dia engine Dakong ada kan bikin lah tapi macam mahal pula kalau G7 GTS. GTR. Ada seorang lagi warna biru, ada pasang tak? Hati dia warna biru. Kalau FAP lah. Member mic. Oh tu Member siapa mic, tu member mic tu Simas. ada nampak dia drill pakai kereta tu ada. Dia je satu lebih kan. Wah tengok itu dah mudah ini nak jual ni tapi tengah drill ni. Dia biru kan. Dia tak dia kata nak Dia jual jual lah. dua setengah, Tapi dua tengok setengah. main ni siap pusing selama. Aduh. Dia tu pun memang drifter. Yalah bukan Cina kan itu ada 3-4 biji kereta tu. Itu kalau saya mampak kereta tak habis. Ya. Tak join lah community tu. Kan baru lagi. Baru Ambil JDM baru lagi. Baru lagi. Tak join community. Belum lagi. Join community tu best. Ya dengan mic lah kita starting kan. Mic Join community tu best. main drift. Dia ajak. Kalau Mike drift lah. Kalau join, kalau ikut Mike drift. Kalau ikut Uncle Syah, dia akan paksa ambil Honda. Yalah. Dia akan paksa ambil Honda. Kalau ikut Nim, Evo lah. Dia pun boleh lah. Tapi kalau nak suasana tu lah, ikut Mike kira. Dah suasana. Kita minggu depan 2 minggu lagi kita collect ke Mike lah. Kami Choi Motorsport collect kan. Dia berapa bulan dia punya event? Itu 7 bulan ni. hujung bulan kan. 7 bulan. 6 biji kan. Dua ni lah. Exhibition 2 area lah. Aku nak tanya juga kalau contoh macam kita orang kan ada additional kereta. Andai katakanlah kalau kita bawa 10 biji, 11 biji pun kan. Boleh je, cuma parking gathering lah. Tu lah. Parking gathering pun okey Kita ada je. exhibition juga. Bukan parking gathering. Parking ikan kering kami panggil. Ikan kering maksudnya kat luar. Kat luar. Okey kan kering. Kita ada dua kan. Ini ucapan time lah. Exhibition dengan Makitan ni. Okay, dia akan duduk exhibition. So kalau dia ada lebih kereta, lepas ambil slot yang bawa Makiten yang satu lagi. Dia ada Makiten A, Makiten B. Sebelah-sebelah. Makiten A ni, Makiten B ni semua exhibition booth semua duduk dalam tu. Mana yang handsome semua prime kami pun semua duduk situ, Motomanet duduk situ, Nim duduk situ, yang prime semua duduk situ. Makiten A ni pula dia tak ada exhibition booth, di kereta je macam itu. Macam Road Festival SBM. Dia macam tu je. Pasti ikan kering cuma kali ni dia tertutup. Dia atas ni, atas tu lah ikan kering tertutup ke ikan kering duduk kat luar. Kalau dah penat tu. So apa yang Atuf nak on deck? Kita buat konten dah cukup. Kot lah Atuf nak, Fahri boleh tak saya nak kita akan bagi exhibition booth punya space, betul tak? Okay. Jadi tak nak buat apa. Kita bagi exhibition booth ni area. Boleh. Okay, satu slot atau 2 slot. Satu slot belum 3 kereta je lah. Satu atau 2 slot kita tengok lah.
stesen tu. Cuma nanti yang Tiga nak buat pun dah cukup. nak buat Tiga pun dah nak cukup. buat Tak apa tu over-over. bedrock tu lah. Kos Ya, bedrock tu sendiri ada lah. sendiri kan. Untuk bedrock tu nanti saya bagi asal boleh kontak budak tu juga. Okay. Budak yang saya hantar TikTok kan, boleh kontak dia. Sebab dia buat dekat Liver Timur. Nanti kan Buat ada sebiji hasil dia dia kan. tu okey lah. Kat belakang bedrock tu Daddy's collector. Ha. Apa nama trade atau USD USD scalper. scalper. Tapi kita Ah. tak letak. Kita Tak memang nak Kita tak memang kedepankan kita, jadi tak memang kita tak collector. nak ada sensitif tu. Faham, faham, USD scalper forex kalau kita nak kita just nak personal branding je. Nak brand tu je. So contoh kalau contoh ada kata kita nak buat small event dalam kita orang punya booth tu, ada katakanlah contoh macam kita orang ada sebiji MD. So kita orang akan buat satu contest, which is contest tu untuk macam kita buat content, and also kalau content tu pecah kita bagi sebiji MD. Okey ke tak untuk korang? tak ada masalah. Boleh kan? Benda tu sebenarnya daripada Bukan saya orang tadi Coy dia cakap aku ajak dia orang register dia. Kita tak buat benda tu. Kita orang tak buat. buat dah kalau kau tanya kepala otak saya kan, letak meja satu, kau buka je registration kan. Bantai registration. So boleh je lah kan kita. So kalau macam tu okey lah. Kita boleh proceed je lah untuk planning kita. Sebab set kita orang memang kita orang bukan tak nak lah, tapi kita orang pun tak tahu something in return apa yang kita orang akan dapat. So kita orang akan hand over dekat Faris. Itulah kalau daripada kita orang pun tak tahu apa nak buat dengan Atuf kan. So apa yang Elia tu nak macam kita nak boleh tak Faris, Atuf nak Atuf dah dapat 2 space dah untuk exhibition movie area. Boleh tak Atuf nak apa beach flag ke? Atuf malah nak handle benda tu kita orang buat beach flag. Boleh tak aturkan beach flag? Kita orang nak beach flag berapa daripada sektor boleh bagi beach flag. Lepas tu kalau tak ada Atuf dah mati akal, tak ada idea, mungkin kita orang akan propose lah Atuf, kita orang bagi benda ni, kita bagi benda ni, kita bagi benda ni. Adalah 2 tu lah bagus juga tu sebab kita orang tak tahu nak buat apa pun sebenarnya. Ni first kira baru involve lah dalam car scene ni. Ya betul lah. Sebelum ni kan main konti je. Faham. Saya pun dulu pakai konti lah. Saya paksa budak saya semua main konti kan. Babi lah, hari ni beli sate 50k, selang 2 ton, haram 60k, 70k lah kita. Geram aku. Ya dah betul. Resobo tu beli dah 100 setengah sekarang 300 je. Kan? Baru betul. Oh 2 tahun. Kan? Babi. Member saya beli M5 nak 100 je. Nak 100 lah. Kali ni ada 300 lah. Target apa ni? Itu Evo 9 lah. Mana? Evo 9. Supra tak ada? Supra ada kan wishlist lah. Kita tengok tu. Rasa Supra dulu Coy bakal lah macam mana apa semua kan. Baru kita masuk. Rasanya Supra dulu. Kita belum dapat bike. Tengok bike macam mana tu. Latest ni apa? NA lah? Dah ada dealing. NA1 tapi dia auto. stock lah. Stock manual lah. Original manual. Original manual. Oh, NA. Honda NA tak apa. Supra kalau NA boleh. Macam tu lah. So dah tengah bikin dah tu. Dah terbikin. Bagi kat Nim lah. Ada kat ni mah. Ada. Gila. Saya habis event ni habis. Saya ambil R34 lah. Yang hadiah utama tu selalunya yang menang lucky draw. Ini yang saya nak cerita sikit lah hari event tu nanti. Kereta mana yang Atuf nak. Kalau saya naik pentas janganlah naik. Kita orang setiap kali kita orang lucky draw dah lama dah. 200 lebih 300 biji kereta dah kita orang bagi daripada tahun 2024. Pemenang, kebanyakan pemenang kita orang bila dia dah menang, contoh dia menang yang kita menang lah R35. Mostly adalah orang yang menang lucky draw ni adalah orang yang tak berkemampuan pun sebenarnya. Kita bagi contoh orang tu memang pakai Saga FLX contoh. Tiba-tiba dapatnya kat dia contoh R34. Dia mampu ke dia nak beli R34? Dia takut kan, mesti dia takut. Dia takut. Kan? Kita akan cakap kat dia, bang, kereta ni abang nak jual ke abang nak pakai? Kalau abang nak pakai, sekali kita esok kita tamperin, after tamperin tu if anything happen kat kereta tu, nak buat satu cost bang. Yang kedua, kalau dah rosak abang nak jual balik memang tak ada, memang susah nak jual, kita akan psycho dia. Betul. Yang ketiga, kalau abang ambil kereta tu tiba-tiba nak jadi cerita rosak ke apa, bukan masalah kami dah. Dan abang rasa abang boleh jual sendiri. Itu pun kalau abang boleh jual. Kalau tak boleh jual macam mana? Sekarang ni kereta ni market dia contoh lah R34 GTT. Market dia dalam 200, 220, 230. Sekarang ni kalau abang willing untuk menjual terpentas, kita nak buat bidding. Starting price 150k. Abang on ke tidak? Kita tanya dulu. Apa tak kena fikir pasal kereta dah. Dia dah nampak dah. Dah sangat 150k. 150k tu bang, dia akan naik. Dia akan naik. Abang nak tak nak? Kalau abang tak nak, abang kata macam tak apalah, esok abang jual sendiri. Itu tulah abang lah. Kalau tak boleh jual, mampu abang lah.
Dia suka banyakkan lah. Boleh lah. So kita akan start bidding 150k. R34. Tu kat bawah petang ni berapa ribu bang, berpuluh ribu bang. Yang mana ada duit ni semua tapi yang best lah malam tu hang kena transfer penuh malam tu juga. Ada orang dia ada duit tapi dia tak ada transfer penuh malam tu. Yang jenis company-company ni ada best lah. Main 7, 10 orang masa GTR dulu kan. Lawan GTR R35 starting price 150k. Budak tu setuju. Bid lawan bid 310,000 budak tu balik malam tu juga boleh 310,000. Gila tu. Sebab fighter ramai. Fighter ramai naik. So untuk R34 yang nak main ni lelaki dua ni, saya harap Atuf tak naik lah pentas. Atuf duduk bawah tengok sudah lah. Banyak kata EK9. Ya, EK9 pun bidding juga. EK ni accessory je. Kita pakai EK3. Oh, okey. EK3 pun 90k satu ya. Tapi kalau dah dapat 50k, betul. So tak macam hari tu eventnya itu apa ni Validi dapat 40 350 ya 40k 40 kan tak lawa. Merce dapat 123k ikut market Merce A180 mileage 5k tahun 2022 enak. Kereta tu dah 16, 17 lagi tapi dapat 123k. Itu nampak contoh kan. Benda tu akan berlaku akan datang kan. Ya, kita stand by cash lah buat. Tempat borong kan. Seram pula kan. Dia orang kalau bawa cash memang seram lah. Hari ambil ganti awal. Ambil ganti awal. Dia prepare. Lepas tu ada apa lagi ya? Integra C5, ada EG6, ada Subaru, ada Evo. Tapi kalau jangan tak nak beli kan. Jangan tak nak bawa balik. FD je silap 12,000 lah. Ya betul. FD. Tempat lelong tu, itu tempat lelong kereta tu sebenarnya. Dan memang banyak orang dah tahu dah event kita orang. Memang dia untung dekat dua pihak. Pihak yang menang tu dia dapat duit, pihak pembeli. Selalu memang kita punya event macam tu. Mustang dulu pas 110,000 5.0. Masa kami buat lelaki dua dekat Alostar 2 tahun lepas. Masa tu Mustang 5.0 dia orang 16, 17 dia ada orang dapat. Tapi time tu kan dah bagi banyak kan. Banyak lah. GTR tu gila lah. R35 Pani Gale dia pakai kan, dia tak jual, dia pakai. Betul dia minat di Bawah yang macam ni apa Cina Sarah siapa Terengganu. Oh, yang kan Pani Gale dekat Ada perempuan lah, itu perempuan. Tapi kalau dah main kereta duduk sekitar KL ni campur lagi motor minyak tu betul lah. Keluar sekali Toge Tanjung best. Masalah dia sebenarnya tak masalah mic tu busy. Itu sempat yang apa ni yang dia ajak Cino, Uncle Syah, Bani yang dia sebenarnya ikut geng-geng yang underground ni lagi best daripada ikut geng-geng yang bangsawan. Ikut bangsawan ni kita dah shoot lah satu konten dekat ni. Itu kita nak dengan Root Project tu. Root Project kita ajak mic semua. Dia kalau macam saya dulu ikut geng bangsawan ni macam ini semua tak jatuh, ini semua tak jatuh, ini semua tak jatuh, ini semua tak jatuh, tak syok. Kalau dulu geng-geng macam Mike and the gang apa semua kan. Macam underground scene lah, kereta-kereta campur lah. Ada substray lah, ada kereta ni kan. Sonok duduk dia orang. Memang kalau hantu tu kan, dia jadi hantu betul lah. Dia tak ada lah action macam berlagak gila babi. Kau lagi hebat engkau punya, tak ada benda tu. Tak bosan lah dia rasa suasana tu. Saya pun baru lagi sebenarnya dalam scene kereta ni. Saya main kereta lah dah. Cuma join scene kereta yang pure JDM ni baru lagi. Saya ingat baru setahun dah dapat tu. Lebih kurang kan Motorsport ni Motorsport ni setahun dah baru lagi. Tapi kalau kau naik kan JDM kan itu yang nonton Speedo dengan Chai punya tu pun gila kan crowd dia. Gila beratur kan event dah habis tapi beratur lagi banyak lagi. Beratur keluar kan. Gila. Saya masa tu. Lepas tu nanti hari event ada kemah aircon tau. Macam modular kemah aircon. Macam kalau main member ada apa tu akan dapat VIP access, boleh lepak dalam kemah aircon tu. Tak payahlah duduk dekat kereta kering. Itu duduk kat kereta tak ada, kita orang ulang-ulang lah. Tak lah, kita sewa caravan. Kita ada caravan. kita bawa caravan. Kita Oh. tidur dalam caravan lepak. Ya, tidur kita makin kat tepi tu luar. Lepak kita lepak kat luar caravan, ada shisha, best. Santai Betul betul. Lepak. Yang tu tak bawa. dia sewa sekarang pun sehari berapa? Itu sewa berapa? 800 tu lah. Gila juga kan? Yang caravan 800 lah sewa. Gila ya. Tak caravan tu apa?
kita buat sewa dalam event mah. Kita sewa banyak-banyak. Tu bagi macam ada mini hotel lah. Tak, kita memang dah fikir ni kita punya hotel jauh ni dengan tempat event kan. So kita kena ada satu caravan kan. Di sana tempat. Caravan ni So kita dia parking tiga yang itu apa 678 kan. yang macam hotel. Parking terus 3 hari tu parking. Keluar kan jamnya apa kan. Kau balik pak account on kan. Parking Sebab dia pakai Wah, itu parking macam babi tau. Dia pakai minyak je. Itu parking macam babi tu. Ya. Siapa main pukul 9 Nak keluar dapat masuk ke 10. Lepas tu sampai ke 10 beratus sejam lagi tiket. Ya dah. Yang last day tu pun beratur lagi tu. Gila cakap last day punya penangan gila tak habis tu. Ni event nak main ni tu punya bayangan kan. Itu 3 biji kereta. Lagi draw, itu tiketing. Itu tak ada pemotoran. Ini ada pemotoran, tak ada tiketing, 30 biji kereta. Apa jadi event ni? Asal tak buat movie sekali lah. Asal Choi tak buat satu movie sekali yang momen-momen yang apa buat ni lah. macam vlog lah. Dia boleh jadi satu movie tu. Kan? Betul tak? Betul. Gila lah. Tapi Choi buat YouTube kan? Buat YouTube tak dapat? YouTube lah. YouTube lah. Tapi saya ada satu masalah. Masalah tak pernah cukup dalam hidup. Tapi bini cukup dah. Aduh. Jadi jatuh tak boleh. Jadi jatuh tak boleh. Tapi serius lah dia cukup. Bini cukup ke? Tu lah. Tapi Sun tiba-tiba diberi hidayah. Sun tiba-tiba diberi hidayah kan. Tiba-tiba dia cakap tak apalah you, I bagi. Untuk sekarang Dia sebenarnya boleh dia tengok penuh kat tangan dia. You nak boleh full kat tangan dia. tu dua. Itu first tahun berapa? Tahun 2000 berapa? Tahun berapa? 16 itu. 2012. Dari segi muda tahun 2000. 2022 Yang first bagi kan. Kenal dia ada. kena sign dah. Dia mahkamah kena sign. Dah macam ayat-ayat dia. Lain tuntutan lain. Tuntut lain. Nak buat kelas ni. Nak ambil hint sikit-sikit ni. Okay, dia ada signal dia. By now. Goal by now. Tak dengar kan? Itulah reason. Tapi betul ke dah ada marking ke siapa-siapa? Sama pula sama. Kau tahu tu kena. Tak ada plan lagi pun. Plan nak tambah anak je. Tak ada plan, memang takkan ada plan kan. Kamu tak ada anak dia. Lelaki dia mesti ada impian. Dia benda ni Lelaki kan. Dia benda ni bukan bukan seorang lelaki tu nak pun, tapi dah tertulis sebelum lu mahfuz lagi yang dia ada 2 isteri. Boleh kena record ni buat konten ni. Mahfuz 10 juta ni. Tak boleh. Terus Jamilah muncul. So jumpa kat sana lah, jumpa kat sana nanti. Saya hari event minta maaf tu, tak ada jumpa tu tu. Busy gila babi lah. Saya dulu kali dalam event saya pakai topeng, pakai spek, pakai topeng. Baru orang tak buat nampak sebab nak settle kerja kan. So minggu depan bang kan. Jangan minggu depan, hari depan nanti siap update lah. Boleh. Minta maaf tak boleh.